Soalan yang pertama ni, minta Ustaz jelaskan siapakah orang yang kami boleh bersalam dan tak boleh bersalam. Ini soalan ni biasanya ditanya oleh ni pemudi Islam ni, orang-orang muda di kalangan wanita ni. Susah hati dia bila pergi raya rumah keluarga, jadi pakat mari nak bersalam belakang, sepupu nak bersalam, kalau pergi rumah makcik, rumah anti, pak saudara sabit nak bersalam, kalau pergi rumah ipar, adik-beradik ipar pakat holok tangan belakang, macam mana nak buat? Ini jadi masalah. Maka saya nak bagi jawapan yang sangat ringkas, tapi insya-Allah boleh dipahami. Yang pertama sekali, hadis yang Nabi kita larang bersalam. La'an yut'ana fi ra'si ahadikum bimakhitin min hadid. Nabi mengatakan, kalau dicocok di kepala kamu dengan besi lebih baik daripada dia sentuh orang perempuan atau laki-laki yang la tahillu lahu, yang tidak halal bagi dia. Maknanya bukan isteri dia dan bukan mahram dia, tidak halal. Ini hadis ini dikeluarkan oleh ulama. Ada sebagian ulama kata hadis dhaif, tapi ramai juga yang mengatakan hadis ini sahih, boleh diterima. Dan saya menerima yang mengatakan hadis ini kuat. Maka bagi seorang laki-laki, dia boleh bersalam dengan siapa? Yang pertamanya, dia boleh salam dengan sama-sama laki-laki, tak payah masak, tak payah tanya, dah tahu. Sama-sama dia. Orang laki-laki, yang pertama sekali dia boleh bersalam dengan ibu dia, nenek dia sampai ke atas, semua sekali. Itu dia pergi usul. Kemudian kita pergi kepada cabang, furuk. Dia punya hawasi, ranting dia. Dia boleh bersalam dengan adik-beradik dia, adik-beradik dia yang perempuan dan anak saudara dia, adik-beradik dia, anak saudara dia, cucu saudara dia, cicit saudara dia, sampai ke cinyak-cinyak boleh salam belakang, tak ada masalah. Jadi adik-beradik boleh salam. Baik, adik ipar masuk ke tak? La, adik ipar jangan salam. Sebab kalau abang ipar mati, adik ipar boleh ganti. Itu kesnya. Cuma dia tak boleh campur dua, tapi boleh jadi pengganti, boleh. Jadi itu dia panggil. Baik, ibu tiri. Artinya ibu tiri, orang ni ayah dia kahwin dengan seorang perempuan, maka jadi mak tiri dia. Maka ibu tiri dia seperti mak juga, boleh bersalam. Ibu tiri dia boleh salam, tidak ada masalah. Nenek tiri boleh bersalam. Tapi anak-anak ibu tiri lah, itu orang lain. Siapa ni? Anak mak tiri saya, bukan. Cuma kita kadang-kadang tersalah istilah. Dia panggil adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri ni, contohnya ayah dia pergi kahwin dengan orang lain, dengan mak lain boleh adik. Dan jadi kita panggil adik-beradik tiri ni. Adik-beradik tiri ataupun mak dia kahwin dengan orang lain boleh anak. Itu panggil adik-beradik tiri. Dalam bahasa Arab bukan adik-beradik tiri. Dia panggil adik-beradik sebelah ibu, adik-beradik sebelah bapa. Itu istilah yang betul. Sebab adik-beradik tiri ni maknanya orang lain yang nikah dengan ayah kita, dia ada anak dah. Itu adik-beradik tiri. Jadi adik-beradik tiri boleh juga. Adik-beradik tiri sebelah ibu, artinya pak dia orang lain, mak dia sama-sama dengan kita. Ini adik-beradik kita. Anak dia, cucu dia, semua cucu saudara kita belakang, tak ada masalah. Jelas. Lepas ni boleh tambah, mungkin ada hak saya tertinggal. Baik, adik-beradik sesat, anak saudara sesat, mak saudara kita boleh salam dengan mak saudara sahaja. Anak-anak mak saudara, sepupu-sepupu haram bersalam, kerana semua mereka itu boleh kahwin belakang. Boleh kahwin tidak dengan sepupu? Boleh, maka haramlah bersalam dengan dia. Mak saudara boleh kahwin, maaf, mak saudara boleh bersalam. Anak mak saudara, sepupu tak boleh. Jadi kalau sepupu bagi hola tangan, maaf, hari raya ni, raya apa? Haram itu tak haram. Mana ada kira hari raya haram, hari raya jadi halal lah, hari raya haram juga. Jadi itu dengan sepupu tak boleh. Ipar langsung tak boleh. Baik, seorang perempuan balik rumah mertua dia, dia boleh bersalam dengan siapa? Dia boleh bersalam dengan ibu mertua dan bapa mertua. Boleh salam. Uncle itu semua angkorok belakang. Mana angkorok tak boleh salam lah. Uncle ni, pak saudara ni,
Pak saudara suami bukan pak saudara aku. La, tak ada hak. Tak boleh salam. Allahu Akbar. Kadang-kadang menangis budak perempuan ni. Macam mana Ustaz? Saya dituduh sombong lah, lah, macam-macam benda, kolot lah. Bila tak salah dengan uncle-uncle ni. Hey uncle, kamu tu berdosa bersalah dengan apa ni? Menantu saudara kamu. Tak boleh. Kesian ni lah. Kamu sendiri berdosa bersalah dengan dia. Budak-budak ni pun tak nak bersalah. Walaupun orang tua, tapi tak boleh. Haram tetap haram. Itu dia dari segi hukum. Menantu tak boleh. Dengan menantu kita boleh salah dengan menantu kita. Tapi adik-adik menantu tak boleh. Itu. Mertua kita boleh salah dengan bapak mertua dia, adik-adik mertua tak boleh. Siapa lagi? Ya? Mak saudara sabit. Artinya pak saudara kita, uncle kahwin dengan makcik ni. Lah, makcik itu orang lain. Ajnabi tak boleh salah dengan dia. Anti. Anti lah. Panggil anti je lah. Salam tak boleh. Jangan salah faham. Siapa lagi? Bagi senara ni. Terlupa, tak ada carta depan saya ni. Siapa lagi? Adik-adik susu. Alhamdulillah. Adik-adik susu macam adik-adik. Contohnya Muhammad. Muhammad ini pergi menyusu dengan makcik ni. Makcik ni nama apa? Esah. Muhammad pergi menyusu dengan makcik Esah. Maka dia dengan makcik Esah tu jadi mahram. Adik-beradik makcik Esah semuanya mak saudara dia belaka. Anak-anak makcik Esah adik-beradik dia belaka. Tapi Muhammad seorang ya. Muhammad ni ada 10 lagi adik-beradik. Yang 9 lagi tak masuk. Yang masuknya dia seorang sebab dia pergi menyusu dengan makcik ni. Wadah? Jelas orang-orang yang boleh kita bersalah dengan tak boleh bersalah. Yang biasanya yang timbul masalah, yang timbul isunya iaitulah perempuan pergi rumah mertua. Itu masalah. Sebab angka-angka semua nak salam. Adik-adik ipar semua nak salam. Haram berlaku. Kita boleh salam dengan bapak mertua seorang saja. Atuk boleh. Bapak, atuk, ala ke atas. Dia panggil usul. Semuanya boleh. Tapi furuk dia punya cabang-cabang ni tak boleh. Kita pergi rumah mak saudara. Kita boleh, kita laki-laki boleh salam dengan mak saudara saja. Dengan pak saudara tu biasalah. Kan? Yang anak-anak dia yang perempuan, no. Tak boleh salam. Siapa lagi? Mari hak kesamaran, hak keliru-keliru ni kita nak. Ya? Isteri anak saudara. Boleh salam dengan anak saudara aja. Cik Mek itu jangan salam dengan dia. Dia kata, uncle ni. Aku sekarang menang main uncle ni. Pasal dia ingat dia tu orang tua, bebaslah salam dengan budak-budak ni. Budak ni malu nak tak holor tangan. Uncle, holor tangan haram. Mana lebih dulu? Takkan nak kelahi tengah hari raya. Soal holor tangan juga. Allah, tangan aku gasak tak serah-serah apa. Bukan soal keras, soal keras nak, soal haram. Itu masalah kita hari ni. Pokoknya halal ke haram. Siapa? Habis dah? Ya? Anak, Allahu Akbar. Ini bala besar. Anak angkat. Anak angkat manusia lain, makhluk asing telah dimasukkan dalam rumah dia, maka aurat dia, salam dia, mata dia, semua mata ajnabi yang tak boleh kita nampak. Tak boleh salam, tak boleh duduk sekali dengan dia dalam rumah, itu khalwat, haram. Ini masalah besar. Maka orang yang tak ada anak, kalau dia ambil anak angkat daripada kecil lagi, tolong pergi bagi susu kepada adik-beradik dia. Contohnya mamak ni tak ada anak, jumpa anak angkat di hospital ke mana-mana, orang tinggal ada stesen bas, ke anak siapa nak bagi dia, ambil. Dia kena pergi cari, budak ni laki-laki, tak ada masalah lah dengan dia. Tapi dengan bini dia masalah, dengan anak-anak dia masalah. Maka kita kena ambil kanak-kanak ni pergi menyusu dengan siapa-siapa, dengan adik-beradik bini dia ni, adik-beradik isteri yang ada susu lagi, suruh dia menyusu anak ni. Maka jadi anak saudara susuan, anak saudara susuan. Jadi selesailah masalah. Dia boleh duduk dalam rumah kita dengan sebagai atas status anak saudara. Nah, silakan. Ini soalan yang banyak ditimbulkan oleh anak-anak kita. Mak tiri boleh salah dengan bapak tiri je. Mak dia tak boleh. Adik-adik tiri langsung tak boleh. Menantu tiri tak boleh salah. Yang ada orang sini kata, menantu saya tu tidak menantu awak, menantu orang lain. Dia tu tiri kan. Wallahu ta'ala alam.